Hai, Assalamualaikum. Hari ni Cik nak kongsi resipi pakpet udang dan juga fish ball. Okey. So, untuk bahan-bahan kisar tu Cik Nak dah tulis dekat situ. Hampa kisar sampai hancur, sampai halus. Lepas tu hampa tumis lah. So, bila dah tumis tu, hampa tumis sampai kita punya bahan-bahan kisar tadi sedikit garing. Okey. Hampa kacau-kacau macam tu lah. So kacau sambil tu kacau. Lepas tu ni bahan-bahan sayur dia. Ada daun limau purut, ada terung, ada bawang besar, ada serai, ada cili besar dengan kacang panjang. Lepas tu hampa masukkan asam keping. Masukkan 1 sudu, sos tiram. Masuk macam tu. Allah, berdebu pula dah kamera. Okey, lepas tu masukkan daun limau purut. Daun limau purut ni Cik dah masukkan lebih kurang 4 helai lah. So hampa buang lah dia punya kulit tengah. Dia punya batang tengah tu, urat tengah tu. Lepas tu masukkan serai. Masuk serai, kacau. Yang ni serbuk ikan bilis. Allah, berdebu lagi. Okey, bila dah masuk tu masukkan garam sedikit. Masukkan gula perang. So dia kena ada rasa manis, masam, pedas. Macam tu baru sedap. Sampai kacau lagi. Kacau bagi betul-betul masak lah. Lepas tu masukkan sos ikan agak-agak lah. Apa masuk 1 ke 2 sudu. Tu pula pada apa. Lepas tu masukkan fish ball. Fish ball tu masuk lebih lagi sedap. Okey, bila dah masuk tu hampa kacau lah. Kacau sampai sebati. Lepas tu masuk semua sayur-sayur tadi. Masuk pi dalam tu. Bila dah masuk tu hampa kacau lah. Kacau lagi. Kacau bagi dia sebati lah. Lepas tu baru masuk udang. Sebab udang ni masak saja. So kita bubur udang tu last. Okey, kacau lagi. Kacau. Time ni dah buat air dulu dah. Lapak nasi. Okey, bila dah kacau. Cik dah ketuk sikit lah cili. Bagi pedas lagi. Tambah dalam tu. Lepas tu tambah sejenis sos yang tu. Okey, kacau. Dah siap dah kita punya pakpet udang dan juga fish ball. Okey, selamat mencuba.